Hello, Assalamualaikum semua. Selamat pagi Ahad. Ini kita berada dekat satu tempat yang kita repeat kali kedua, Butik Roti Maria. Kita datang nak mandi-mandi, makan-makan. Kan? Kat sini parking dia rata-rata je. Cepat dia dapat. Ni dia punya entrance Butik Roti Maria. Dia punya Riverside Kitchen and Events. Selasa hingga Ahad 11 pagi hingga 6.30 petang. Dia ada 2 slot, pertama pada 11 hingga 2 petang, sambung 2.30 hingga 6.30 petang. Dia adalah taman yang mesra kanak-kanak. So ni adalah arahan dia. Alright, jom kita masuk. Bila masuk dia korang akan nampak roti, cakes. Satu aiskrim ni memang sedap gila. Betul. Okay, dia nak ke sungai, dia ada satu laluan tepi ni akan bawa kita ke tempat makan dan tepi sungai. Ni stesen untuk ambil nak collect makanan. Stesen meja nombor 5 sila ambil makanan. Meja 18 sila ambil kopi kulapung. Meja 5 sila ambil makanan. Kita jalan straight kat sini. Ini adalah sungai dia. Sungai boleh chill-chill dengan anak-anak. Meja nombor 5. Dia akan announce setiap kali makanan dah siap dan kena collect dekat kaunter. Dia agak senurun, dia agak macam tak rata. So pastikan jangan jalan dengan terburu-buru. Dia punya estetik sampai mangkuk jamban pun jadi bunga punya pokok. Estetik. Datang sini jangan buang sampah. And no outside foods allowed. Oh, betul-betul bau bulu Redup. Kita punya nombor dah dipanggil. Time to collect food. Sirap, teh ais dengan apa? Pizza pun kita, tu pun kita. Tahu. Okay. So this is the food. Dia konsep dia kat sini, kita order dulu awal, lepas tu dah sampai nanti kita ambil je dekat counter dia. So ada boxing the pizza. Jika ni kalau mi rebus Terengganu, dia ni sup yang letak black pepper. Kakak dia pun tak pernah masak mi rebus. Makan pun dia semua hidup bodoh kali. Mi rebus Johor kan? Tak nampak pun. Ambil lori, ambil penyodok. Cakap dengan kawan, nak main sama-sama boleh? Tanya. Nak main sama-sama boleh, kawan nak duduk. Duduk main dengan kawan-kawan. Main dengan kakak tu. Sini. Tadi pun dah masuk air dah. Korek. Inilah sini. Sini. Ini tempat tu. Kenapa nak bubum? Nak bubum? Mana boleh bubum, mandi lah. Nak bubum kenapa? Ambil lori. Tanam. Macam ni, tanam. Macam ni. Tolong. Nampak? Laki daddy mana? Dia Adwa. Tolong. So, hari ni hari Ahad, tak berapa ramai. Tak crowded macam hari Deepavali hari tu. Hari Deepavali tu ramai sangat. Penuh. So hari ni santai, tak ada orang, lapang.
Tapi ni tak ada geng lah, tak ada kawan nak mandi kan. Tak ada kawan. Jadilah kawan mandi. Buang. Tempat ni terletak dekat nilai, dekat batang benar nilai. So dia adalah satu celik tempat riadah keluarga lah untuk anak-anak besar ni main air kan. Air dia jengket je, paras buku lari tak sampai pun. Sesuai lah, air pun cantik, bersih. Boleh lah consider untuk datang sini, spend masa sambil makan. Dia ada set juga makanan. Kalau kau nak datang, kena book minimum satu meja RM50 makanan. So ada menu, boleh order. So sambil-sambil parent makan dekat atas tu, kita anak-anak boleh mandi kat sini lah. But jangan tinggalkan anak sendiri kat bawah, sebab tak tahu kan. Sebab so, dia ending dia tu dia tak ada letak pagar. So dia macam open. So risau lah kan. So kena juga tengok monitor anak-anak. Okay, buat macam ni, seronok. Seronoknya. Ambil gambar sikit, peace. Okay. Ni rambut ni ikut siapa? Rambut ni ikut siapa? Ikut mama. Rambut daddy lurus. Lurus, nampak lurus. Baru 5 bulan. Linda. Kaki siapa tu? Cepatlah turun. Tukar shift. Saya nak makan. Duduk atas kursi ni. Duduk atas kursi. Duduk atas kursi ni. Amat tukar baju. Awak. Diri tu. Cepat pergi kat mama, lari. Kejar dia. Okay. Sekarang pun dah nak kat pukul 2. So kita pergi ke tandas je. Korang boleh nampak kaunter ni. So terus saja ke sini. Ni ada satu kawasan ni. Ni tak pasti ni surau ke? Bukan kot. Ni adalah toilet dia. So ada 1, 2, 3 tandas. Okay lah. Ada shower, sink, ada penyangkut juga. So nak mandi. Okay, memang kampung. Cuma nak bersiap tu kena bersiap dekat luar je lah. Pada tak ada bilik persalinan kan, dia cuma ada toilet saja. So siap dekat luar. Mesti ni surau kot. Semayang surau. Dah pukul 2, kita kemas-kemas barang dan pulang ke rumah. Tak payah ni tinggal sini. Dia orang tu orang kemas. Masuk kat dalam apa? Panik. Jom. Dia tak bonet ke cik? Dia akan kerasa mana? Pizza tadi kat mana cik? Kat dalam bonet. Jom. Pizza makan tak cik? Boleh jom. Okey jom. Nak bawa tak? Jom balik. Drama lah dia gini. Percayalah. Ada sebenarnya poin. Sebenarnya poin-poin dalam balik. Balik. Baik, setajam tu. Pasu bunga je. Dah sedang video tu.
Order dulu kan saya datang. Ha? Main sendirilah, kita ada duit. Jangan. Ya. Okay, itu saja untuk video kali ni. Dah. Tertunailah hajat Adwa. Tak ada drama. Senang je balik. Ajak doh naik balik. Adwa, jom balik. Jom balik. Adwa cakap. Nanti Adwa datang lagi. Bye-bye apa? Bye-bye cungai kap. Bye tunai.